anak dan ahli keluarga mereka ni berada di Cambodia. Ada 6 mangsa, yang mana ke-6 mangsa ni adalah warga negara Malaysia. 3 merupakan berbangsa Melayu, 2 berbangsa Cina dan 1 lagi berbangsa India. Di sebelah kanan saya ni adalah Haji Muhammad Ishak, berumur 80 tahun. Anak kandungnya, dia kata dia nak pergi Singapura, maka keluarga pun membenarkanlah nak pergi ke Singapura. Setelah itu dapat tahu bahawa dia telah dibawa masuk ke Kamboja. Lokasi tidak dapat dipastikan. Mudah-mudahan kita mencari jalan merayu kepada semua, menolong saya kembali anak saya ini. Dari rumah ada orang yang ngambil pergi Banting, sampai Banting dia dudukkan satu tempat. Kemudian lepas itu ada orang ambil dia pergi ke KLIA dan terus pergi. Saya sangat sayang lah. Saya ni dah tua mungkin tak sempat berjumpa dengan dia lama di sana. Di sebelah kanan saya adalah Puan Noraini. Dia datang mewakili 2 ahli keluarganya. 1 adik kandung dia dan 1 lagi adik sepupunya. Adik kandung dia kata nak pergi ke Korea dan memberikan tiket yang menunjukkan booking tiket itu pergi ke Incheon, Korea. Tetapi malangnya, akhirnya mereka dapat tahu kedua-dua orang ni berada di Cambodia dan sindiket sedang meminta supaya membuat pembayaran sebanyak setiap satu orang RM65,000. Kawan yang ajak tu pun memang dah tunjuk dah gambar kawan dia dekat Korea. So, diorang ni pun mungkin yakin sebab dah nampak kawan kan. Macam adik kandung saya, dia masih kontak mak saya. Dia masih bagi tahu yang dia okey, send video rumah dia, makan dia. Lepas tu untuk adik sepupu saya pun sama. Sebab diorang kerja untuk family kan. So mungkin tak nak family risau ke apakah. Dan untuk kes adik saya, sebelum ni dia dah memang bagi banyak clue untuk dekat tunang dia. Macam dia dekat hospital, luka dia kena sebat. So dia kena hukum lah macam tu. Sebab dia tak bagi tahu kita orang. So bila kita orang tahu dia dekat Kamboja, baru kita orang tahu macam tu. Bila dia call, dia bagi tahu kalau nak balik kena bayar RM65,000. Puan Bediah Chalini, dia datang hadir mewakili adik kandung dia, memaklumkan kepada family-nya dia nak pergi kerja di Kasino Laos. Malangnya, dia sekarang berada di Phnom Penh, masuk melalui Phnom Penh tapi tak dapat dipastikan exact location. Dia dekat sana kita tak dapat buat video call. Dia normal call, WhatsApp call pun tak sampai 5 minit macam tu saya cakap. 1 minggu sebelum, dia minta, ejen minta RM15,000 dulu untuk balik, suruh dia bawa sini. Sampai sana, dia cakap dengan I, dia normal, everything fine. Dalam 1 minggu lepas, dia cakap, kakak saya sini banyak susah. Dia cakap dia, full scam. Dan di sebelah kiri saya adalah Miss Cindy, datang bagi pihak kawan dia. Mangsa juga telah menghubungi dia untuk menyediakan wang sebanyak $8,000. Kawan baik dia lah. Sudah jadi kawan more than 10 years lah. Dia kena tipu, offer jawatan customer service. Agent bagi tahu kalau you nak dia keluar dari sana boleh tubusan $8,000. Dan yang terakhir adalah Mr. Wong, datang bagi pihak adik dia sendiri. Dia telah hilang komunikasi dengan keluarga dia dah lama dah. Daripada 10 April sehingga hari ini. Dan tak ada apa-apa komunikasi. Hilang, MIA, Missing in Action. Dia agak kerap berkomunikasi dengan mak saya punya. Setiap minggu pun ada call-nya. Bulan April dia cakap dia nak pergi overseas. Tapi dia cakap pergi mana lah. Kita rasa dia pergi Singapura. Lepas tu, mak saya try to contact. Tak ada line, tak ada semua. Lepas tu, kita cuba hubung lah. Kita setiap hari pun ada cuba hubung. Dia ada balas balik, tapi sangat singkat.